Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju Jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana debat. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. #Tim JPN Melaka. Yang Busa Puan Mahfuzah binti Muhammad Noor selaku pengarah pendidikan Melaka. Yang Busa Tuan Haji Karim bin Kumin, Malam Pengarah Pendidikan, Sektor Pengurusan Sekolah, barisan KPPK, KPP, Penaju Sektor dan Unit, serta rakan-rakan warga Jabatan Pendidikan Melaka yang dihormati sekalian. So, jadi hari ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak berkongsilah sedikit tentang satu buku yang saya baca tapi tak habis baca pun. Dia kecil saja, bertajuk Ikigai Giving Everyday Meaning and Joy oleh Yukari Mitsuhashi. Jadi dia kecil saja tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke popular nasib-nasib lah, sebab dia jarang, tapi biasanya dia ada kat MPH, dia ada dekat bookstore yang besar lah, memang ada lah. Tuan-tuan boleh pergi ke Self Enrichment, dekat situ yang non-fiction, bolehlah dapat buku-buku seperti inilah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, penulis ni, Yukari ni ialah seorang wartawan asli Tokyo. Jadi beliau membesar dalam disiplin Jepun yang sangat ketat. Beliau menulis buku ini kerana beliau rasa rimas dengan dunia barat yang sering menyempitkan istilah Ikigai ni. Yang sekadar diorang biasanya barat akan jadikan dia macam diagram kerjaya yang kaku lah bagi beliau. Jadi bagi beliau, Ikigai adalah tentang jiwa lah. Okey, jadi untuk memahami Ikigai ni, jadi tuan-tuan saya mungkin ambil masa dalam lebih kurang 10 minit saja, tapi saya cubalah untuk membuat rumusan lah kaitan dengan buku ni. Jadi untuk memahami Ikigai ni tuan-tuan, kita perlu kembali ke zaman Heian 794 hingga 1185 Masihi. So inilah tuan-tuan, kenapa kita ambil zaman ni, penulis mengambil zaman ini, kerana inilah zaman keemasan Jepun mula membina identiti sendiri yang mementingkan kehalusan, refinement. Secara etimologi, gai berasal daripada kai, iaitu cengkerang, kerang. Manakala, kenapa kerang? Sebab zaman Heian tu, kerang bukan sekadar makanan macam kita pergi kat ikan bakar, malim dan sebagainya tu. Tapi ia adalah simbol kemewahan, hiasan bangsawan dan bertindak sebagai harta karun pada zaman itu. Jadi apabila orang menyebut Ikigai, mereka sebenarnya bertanya, apakah harta karun yang membuatkan hidup saya berguna untuk dijalani hari ini. Jadi semangat ini mengingatkan kita kepada satu buku yang saya boleh kaitkan juga dengan cerita buku ini, ialah satu documentation, Kuasa Besar Teknologi Strategi Jepun, atau dalam sebutan Jepunnya, Gijutsu Kyokoku Nippono Shunkaku. Okey. Di situ diceritakan tentang istilah gaman, kesabaran. Dan Shokunin ni tukang mahir membantu Jepun bangkit daripada abu kekalahan Perang Dunia Kedua 1945. Jadi kita tahu tuan-tuan dan perempuan, Jepun menyerah kalah dengan teruknya setelah bom Hiroshima dan Nagasaki digugurkan. Tetapi mereka bangkit tuan-tuan dan perempuan bukan kerana mahu kaya secara mendadak, tetapi kerana setiap individu tu mencari maruah diri, pride of work melalui pembangunan semula negara mereka yang telah musnah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, buku ini dia ada kandungan lebih kurang 6 perkara lah. So beliau ada 6 bab. Bab 1, bab 2, hakikat identiti. Beliau perkenalkan prinsip Junin Toiro. Maksudnya 10 orang 10 warna. Maksudnya kita ni manusia ni sebenarnya unik lah tuan-tuan, maksudnya. Mana Ikigai bagi Cik Zul Hazmi dengan mungkin saya mungkin berbeza. Mungkin Ustaz Ghazali pun berbeza dan sebagainya lah. So dalam sistem pendidikan kita pun kita terdedah lah tuan, dengan contohnya seperti pelaksanaan psikometrik dan sebagainya, inventory personality, inventory kecerdasan berbagai dan sebagainya lah, untuk memahami sebab manusia ini adalah unik. Dan bab ketiga ni tentang engine creativity, penulis memetik pandangan Pearl Esbab bahawa rasa kemajuan Jepun adalah sifat ingin tahu, curiosity. Jepun tidak sekadar meniru, mereka membedah dan mencipta semula secara kreatif. Dan kita boleh bagi contohnya dulu, tuan-tuan dan perempuan ingatlah masa kita muda dululah. Okey,
kita mereka memperkenalkan hi-fi kan dulu. Ada ingat tak dulu zaman dulu? Dia bawa radio besar-besar kan. Oh ni lepas tu dia breakdance contohlah. Tetapi Jepun ni dia ambil konsep itu, dia tukarkan, dia buat Walkman. So lepas tu Walkman jadi semua budak ada, student universiti ada dan sebagainya, semua letak kat earphone dan sebagainya. Sekarang earphone lah, lain lah, tapi saya cerita yang dulu. Macam mana dia menukar sebenarnya jadi Walkman, itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan inovasi asli. Bab 4 ialah tentang fokus pekerjaan. Beliau memperkenalkan konsep job crafting. Kajian menunjukkan pekerja yang gembira adalah mereka yang proaktif. Contohnya sanggup menukar pelayan web browser kepada Chrome atau Firefox demi kualiti, bukan sekadar menerima apa yang diberi secara default. Dan bab 5 ni interesting juga tuan-tuan. Dia cerita tentang tokoh-tokoh dia temuduga, tokoh-tokoh dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh yang dia temuduga ni bukan hanya tokoh berkisar kepada yang hebat-hebat, yang besar-besar saja. Tetapi ada yang tentang yang pembuat manisan, pengukir kayu dan pesara. Sebab pesara pun ada ikigai dia. Okay, jadi mesejnya jelaslah tuan-tuan dan puan-puan. Kebahagiaan datang daripada rasa bangga terhadap kualiti kerja kita, tidak kira sekecil mana pun tugas kita. So yang keenam ialah bab yang keenam, penulis menutup dengan satu amaran. Ikigai ni bukan satu yang kita temui dengan duduk bermeditasi saja. Ia adalah sebuah kata kerja yang memerlukan tindakan nyata, action oriented, yang untuk mengejar kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi saya kongsikan juga. Dalam membaca buku ni kita tidak dapat lari juga daripada kita cuba dalam paparan visual. Saya tak pasti dekat sini tuan-tuan ada tak melanggan Netflix? Ada. Ustaz ada Netflix kan? Ada yang 6 user satu macam mana lah. Tapi saya pun adalah juga Netflix. Kadang-kadang kita menonton Netflix, dan saya pula akan mengarah, saya minat genre yang sejarah lah. Saya minat genre sejarah. Contohnya filem Kingdom, Barbarian, Seven King Must Die, hinggalah ke The Rise of Ottoman Empire. Jadi dalam Netflix tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tengok cerita movie dokumentari Age of Samurai, Battle for Japan. Khususnya episod 1 dan 2, kita akan kenal susuk tubuh bernama Toyotomi Hideyoshi. So Hideyoshi ni siapa? So dia ada kaitan sebenarnya dengan buku ni. Asalnya bukan siapa-siapa. Beliau hanya rakyat jelata kerdil yang digelar monyet. Tugasan beliau sangat rendah dalam hierarki pahlawan, pembawa sandal, slipper kepada pahlawan yang paling berkuasa iaitu Oda Nobunaga. Dalam realiti pekerjaan kita tuan-tuan, mungkin adalah yang kita rasakan tugasan kita ni mungkin sekadar rutin. Tapi kalau kita dapat memberikan kegembiraan kepada tugas kita, sebenarnya kita inilah disebutkan ikigai, giving everyday meaning and joy. Contohlah, saya mengambil contoh diri saya lah. Salah satu task saya tuan ialah kumpulkan maklum balas mesyuarat MPP KPPM. Saya perlu kumpul, analisis, betulkan lara bahasa, membuat semak silang dan hantar ke peringkat atasan, dan pastikan JPM Melaka hantar ikut masa yang telah ditetapkan. Okey, berbalik kepada Hideyoshi tadi, walaupun dia ni sebagai seorang pembawa sandal, beliau menunjukkan apa itu kodawari. Okey, kodawari ni ialah ketelitian melampau tuan. Dalam satu babak sejarah yang ikonik, Hideyoshi ni meletakkan sandal tuannya di dalam baju rapat ke dadanya supaya sandal itu hangat dan selesa apabila dipakai oleh tuannya di musim sejuk. Okey, dia ni kira macam orang paling bawah lah. Okey, tugas dia bawa slipper je, nak pergi perang tapi dia bawa slipper je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah daya cipta yang lahir daripada hati. Beliau tidak sekadar buat kerja, tapi beliau mencipta nilai kepada sepasang sandal tu. Dan Nobunaga ni, dia punya ketua tertinggi lah, melihat potensi ini dan berfikir bahawa jika seorang budak boleh jaga sepasang sandal dengan penuh teliti untuk dia pergi perang dan sebagainya, dia pasti boleh menjaga sebuah tentera. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, budak monyet ni yang dipanggil oleh orang ramai ni naik pangkat menjadi pahlawan agung yang akhirnya menyatukan seluruh Jepun ketika itu. Jadi Toyotomi Hideyoshi ni bermula sebagai pembawa sandal, dalam bahasa Jepunnya Zoritori, sebelum meningkat sebagai panglima perang dan membesar feudal, Busho atau Daimyo. Kemuncak kerjanya ialah sebagai pemangku maharaja Kampaku, dan beliau bersara dengan gelaran pemangku maharaja besar ataupun dalam bahasa Jepunnya Taiko.
melambangkan kebangkitan kepimpinan daripada rakyat biasa ke puncak kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah sekali-sekali rasa rendah diri dengan tugas dan peranan kita. Mungkin hari ini kita sedang memanaskan sandal seperti tadi, Zohri, tapi percayalah satu hari setiap langkah kecil dan perjalanan ini akan menjadikan kita seorang samurai dan busyuh sejati, pahlawan yang menakluk cabaran dalam hidup dan berorganisasi, siap untuk mengukir sejarah kita sendiri. Jadi kita ambillah dari buku ini tentang daya cipta dan kita kaitkanlah dengan inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, inovasi sebenarnya bukan menunggu peruntukan jutaan ringgit. Ia bermula bila kita proaktif membaiki sekecil-kecil tugasan kita seperti membaiki sistem fail yang serabut atau memendekkan tempoh menunggu pelanggan secara kreatif. Daripada kumpul data manual, kita transformasikan ke dalam Power BI atau mengintegrasikan data scarce untuk kegunaan bersama, bukan lagi bekerja secara terasing, silo. Itulah daya cipta di peringkat akar undi. Dan kita juga sedang berada di RPM 2026-2035 dan kita yakin dan percaya kita akan cuba sehabis baik untuk melahirkan apa yang dikenali sebagai insan sejahtera, dan kita ada taktikal dan operasi mengikut setiap kefungsian dan tujuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buku ini juga untuk maklumat tuan-tuan, didedahkan juga 60% daripada kajian dia buat, tapi dia buat ni kepada pekerja wanita lah kan. So 60% pekerja bermotivasi hanya sekadar dengan ucapan terima kasih. Dan ini bermakna kualiti hubungan dan penghargaan sesama kita adalah penting. Kita semua saling melengkapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan, Ikigai ini bukan sesuatu yang perlu kita cari di Tokyo. Ia adalah kain kerang mutiara yang sudah sedia ada di dasar jiwa kita masing-masing. Tugas kita hanyalah menghubungkan titik-titik connecting the dot antara minat kita masa kecil dengan tindakan proaktif kita termasuk semasa kita bertugas di pejabat. Penulis berpesan, kebahagiaan bukan sesuatu yang kita tunggu di hujung bulan, namun ikigai yang sebenar adalah tindakan nyata yang kita ambil setiap pagi sebaik saja kita terjaga. Marilah kita jaga jadi samurai dan busyuh sejati yang berintegriti, gembira, teliti dan melaksanakan tugas dan amanah dengan sehabis baik, kerana pada akhirnya nilai hidup kita bukan pada jawatan tetapi pada kerang berharga yang kita sumbangkan kepada dunia pada hari ini dan setiap hari, yang pasti menjadi bekalan buat kita di sana kelak dan hakiki. Jadi itu saja perkongsian saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.